Demo ayat atas kita ni ambil di Ibnu Taimiyah. Atas pada Ibnu Taimiyah tak ada. Ni kita bawa sampai ke atas. Nampak tu tak? Ya dok royak benda dia tak tahu Kitab apa nama? Kitabul Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith li Abi Syamah Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga. 599 beranak tahun 599. Mati dia 995 Hijrah. Ibnu Taimiyah baru umur 3 tahun masa ni. Ibnu Taimiyah beranak satu. Dia mati 5. Baru 3 tahun lah kalau kita kata. 3 tahun ni tak ada nak karya buku lagi ke dah. Kita ulama salah kita siap dah. Belum pada dia. Cuma dia tolong wari ya kita. Hak wari tadi tu, hak sakning tu, hak kita baca sakning. Lepas tu bukannya tak ada tu kitab tu. Pergi cari beli. Hipon-hipon duit, minta-minta. Kerja-kerja. Beli semua tadi. Lepas tu mengaji. Lepas tu mutala'ah. InsyaAllah. Kamu akan boleh duduk dengan Nabi, dengan sahabat, dengan tabi'in. Dengan atba'i tabi'in, dengan imam 4, dengan imam ni di kalangan ulama hadis. Imam 10 di kalangan ahli qurra, ahli qira'ah. Tu dia. Nampak tu tak? Itu dia. Ninglah pegangnya kita. Telah lepas ni korun. Mereka itu tak kata sore pun. Kata Tuhan tak atas, tak bawah. Tak ada waktu kecek, tak ada. Tuhan tak ada dalil, tak ada luar alih. Oh, tak ada kecek. Puak ulama-ulama sakning tu. Dan dia wari ulama pula dalam kitab dia. Tak ada kecek lah tu. Kita ambil mana? Ambil mana? Allah, malu kau orang lah, kata. Sekurang-kurang tak malu kau orang, malu kau Tuhan. Kalau tak malu kau Tuhan, malu kau cicak pun tak apa. Nampak tu tak? Tu dia tak tegar juga. Mengajar apa nama tak ada oleh Quran, tak ada oleh hadis. Dia tegar juga. Tu mujur akidah kitab tauhid yang disebarkan oleh ulama kita sini. Tak pegang kata cicak tegar tu cenang. Kalau tak ada kitab tauhid, pegang-pegang. Tu yang kita nak wiraya. Nampak tu tak? Itulah nak wiraya. Sebab tu, saya kaca nah. Hak kita nak pegang ni, pegang molek. Kita tahu dah kata kita mari daripada mana. Kalau dia mau ayat kita mari pada Ibnu Taimiyah, akidah belum ada tu tak ada. Kita tunjuklah muka kita dulu kata orang ni kecek bahaun. Tak sah tunjuk muka dia, tak baik. Jangan tunjuk muka orang. Oh ayat tak, bahaun dia mau ni. Nampak tu tak? Kena mengaji dulu cara hukum akal. Wi sama dulu. 2 campur 2 jadi 4 tak apa. Kalau tak 2 campur 2 tak jadi 4 3,5. Oh, hak ni enggak tak leh. Tak leh nah. Tak leh sama sekali.